So Mamat ni adalah abang kepada Syed Saddiq. Dan masa kecil dulu, dia pernah curi mainan Lego dan sorot dalam pampers adik dia. Tapi benda yang paling mind-blowing, dia berjaya cipta nama dia sendiri, Space Dollar. Dan akhirnya jadi presiden bas yang dedicated. Brace yourself sebab lepas ni lagi gila. Syed Abdullah ataupun Dollar ni memang kambing hitam dalam family. Dari kecil lagi suka ajak adik-beradik dia ponteng sekolah, pergi cyber cafe, buat graffiti, meniru, mencuri, macam-macam lah. Nakal dia tu tahap legend, kalah budak-budak lain. Tapi sebelum aku teruskan, jangan lupa untuk follow dan share. Stay curious, stay safe. Masa kecil dia suka pergi kedai mainan dengan adik dia, curi Lego dan sorot dalam pampers adik dia. Yes, adik dia, Syed Saddiq tu. Tak kantoi babe. Sampailah satu hari kena tangkap. Bila mak dia tahu, mak dia gelak je bila dapat tahu cara dia mencuri tu. Memang betul-betul rare. Masa zaman remaja, Dollar boleh habiskan masa berjam-jam dekat cyber cafe. Pergi sekolah, muka penat. Mama Dollar adalah seorang cikgu English dan juga cikgu disiplin. Bila dia dapat tahu anak dia ni asyik pergi cyber cafe, terus print out muka Dollar dan bagi kat semua cyber cafe. Jangan bagi student ni masuk cyber cafe. Memang betul-betul bijak Mama Dollar ni. Tapi Dollar ni lagi bijak sebab dia dah kau team dengan owner cyber cafe tu awal-awal lagi dah. Siap ada pot tersorok khas untuk dia main, pot judi. Tapi dia tak judi lah, dia main game dekat situ. Bila habis high school, dia masuk belajar dekat luar negeri. Tapi tak lama sebab dia kena bully pula sebab dengar lagu black metal. Kesian dia ni. Budak lain tengok kon tak ada pula kena bully. Baca hero je pembuli tu. Lepas tu dia sambung belajar dekat US, Daytona Beach, Florida. Tapi sayangnya culture shock pula dekat sana. Duit marah, habis buat beli motor. Tapi dekat sanalah titik permulaan hidup dia berubah. Dia pergi Florida tengok roket melepas, terus terdetik dalam hati dia. Wow, kecil gila karakter kat dunia ni. Habis belajar, Dollar inspire nak jadi cabin crew. Dan bukan sebarang cabin crew, tapi bawa Emirates. 3 kali dia pergi interview sana sini dan akhirnya dia dapat golden call daripada Emirates. Yes! 2 hari lepas dapat golden call, dia jumpa dengan awet dia. Sayang, listen baby. I need to tell you something. I think I have to focus on my career. Dengan nada sedih. Padahal dalam hati dia, Bye-bye baby girl. dia masuk jadi cabin crew memang betul-betul happy. One of the best job experience dalam hidup dia. Tapi semua tu tak kekal selamanya. Rezeki tak lama dekat situ dan dia pulang ke Malaysia. Lepas tu dia kerja 9 to 5 business corporate dalam bahagian sale. Tapi dia rasa macam turn off. Yelah, kau dah kerja bahagian bidang aviation, terbang sana sini, tiba-tiba masuk rutin 9 to 5. Sampailah satu hari dia kena maki dengan bos depan semua orang. Time tu dia kata, That's it. Enough is enough. dia quit kerja dia dan decide untuk buat Grab. Tapi dia nak buat something yang bermakna dalam hidup dia, something yang valuable. Bermulalah saat ini dia mulakan kerjaya dia sebagai YouTube. Setiap hari lepas dia habis buat Grab, dia akan buat YouTube video every freaking day. Bila dia start buat YouTube video, dia try nak bodek adik dia, minta equipment RM14,000. Siang malam buat proposal. Gempak babe. Tapi bila present depan Syed Saddiq kata, no. Hantar baru? No. Hantar lagi? No. Then Dollar wonder, kenapa Saddiq tak nak bagi dia? Tak nak tolong dia? Then Dollar realize, sebab kalau Saddiq bagi dia dana, tolong dia, Dollar akan selamanya rely on Saddiq. Good job Saddiq. So dengan equipment yang dia ada, dia hasil buat YouTube selepas Grab 9 to 5. Hari-hari selama 1 tahun setengah. Daripada manusia yang paling pemalas jadi manusia yang paling rajin. Tapi bila dia nak start buat YouTube, bukannya senang. Macam-macam dia dah try buat. Gaming tak jadi, passion pula sendu. Tapi dia teringat balik passion dia pada space masa dia tengok roket melepas dekat Florida. So dia pun buat konten pasal space dan juga edutainment. Kombinasi education dan entertainment. Walaupun hater maki dia murtad lah, kafir lah, dia buat bodoh dan tetap teruskan. Sampailah satu pagi, bila dia bangun daripada tidur, dia terkejut tengok konten dia blow up gila-gila. Subscriber dia naik dan akhirnya berjaya dikenali lepas 9 bulan. 9 freaking month babe. One of the best moment dalam hidup dia. Bila dia dah mula stabil, dia quit Grab dan fokus pada Space Dollar. Kali ni dia confident tahap tinggi tanpa bergantung pada adik dia. Everyday view naik gila-gila. Mama dan Abuya proud of him. With great result, dia launch SpaceDollar.learning untuk train digital content, public speaking dan bagi training pada SME company. Sampailah dia jumpa seorang mamat ni, nama dia Ashraf Khalid. Ashraf minta Space Dollar untuk train company dia. Lepas dia join training Space Dollar, dia kata, I love it. Dan dia kata pada Space Dollar, I nak you ajar dekat Oxford. So Space Dollar macam, Benda kau bepek ni. tutak-tutak dia dikembangkan dekat Oxford. Mengajar 1% of ultra successful person dekat Oxford tu. Memang nama Space Dollar makin naik, makin meletup. Lagi power bila kisah cinta adik dia, Syed Saddiq dengan Bella Astila, tiba-tiba trending. Sejak itulah muka Space Dollar ni memang wajib kena ada. Podcast adik dia, collab adik dia, training YouTube, semua dia sapu. Tapi yang paling kelakar bila tengok adik dia tengah bercinta. Abang ni bukanlah jealous, tapi terus lantik diri sendiri jadi presiden bas, Bella Astila dan Syed Saddiq. Abang malah ni cuma doa, tapi dia ni siap shape sekali dengan diorang ni. Dulu bila orang jumpa dia, semua kenal dia sebagai Abang Syed Saddiq. Tapi masa berubah, from zero to hero.
daripada sidekick jadi frontman. Now everyone know him as Space Dollar. Bukan lagi bayang siapa-siapa, tapi satu brand, satu movement dan juga satu nama yang orang tak boleh ignore. We will change the world, said Space Dollar. So kalau kau suka dengan video ini, jangan lupa untuk follow dan share. Stay curious, stay safe dan jangan sorok Lego dalam pampers adik kau. Bye.